Anas bin Malik dia ceritakan satu hari ketika Nabi SAW melalui tanah perkuburan, dia mendapati ada seorang wanita, seorang ibu yang menangis kerana kematian anaknya. Marran Nabi SAW bimra'atin tabki 'inda qabrin. Baginda melalui jalan di perkuburan lalu mendapati ada seorang wanita yang menangis di kubur. Baginda pesan pada dia, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah. Banyak-banyaklah bawa bersabar. Baginda pesan supaya dia sabar ketika diuji dengan ujian kematian. Sabar, sabar, sabar. Kemudian, bila baginda pesan kepada wanita itu untuk sabar, dia marah. Faqalat. Dia kata kepada Nabi SAW, dia tak kenal itu adalah Nabi. Faqalat, dia katakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Jauhkan dirimu daripada aku. Sesungguhnya kamu tidak ditimpa dengan musibah sebagaimana aku ditimpa musibah. Betul juga dia cakap kan? Taklah suruh pesan sabar, sabar, sabar. Yang kematian anaknya saya, bukan awak. Dia pesan begitu. Dia balas begitu. Ilaika anni, jauhkan daripada saya. Fa innaka lam tusab bimusibati. Sesungguhnya kamu tidak ditimpa ujian sebagaimana saya diuji. Walam ta'rifhu, kata Anas bin Malik, wanita itu tak kenal yang dia marah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu mana ada TV yang menunjukkan ini wajah pemimpin, tak kenal lah. Dia tak kenal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'rifu, dia tak mengenali yang dia marah itu adalah Nabi. Faqila laha, kemudian bila baginda berlalu, sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahulah kepada wanita itu, innahun nabi, sesungguhnya orang yang kamu marah tadi, dia adalah Nabi yang mengingatkan kepada kamu tentang sabar. Kejut dia. Bila dia tahu itu adalah Nabi, kata Anas bin Malik, fa'atat babahu falam tajid indahu bawabin faqalat lam a'rifka. Dia pun bergegaslah pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan lam a'rifka, minta maaf, saya tak kenal awak adalah Nabi. Mohon maaflah pada saya tak kenal awak.